Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita rafahkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang, dengan inayahnya, masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan lain, tujuannya hanya satu, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita. Qala Allah taala dalam syaitanir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Kerana dengan ilmulah akan melahirkan sifat hamba, sifat sebenar hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, sebagaimana perintah Allah yang kita baca dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, berimanlah kamu haqqa tuqatih. Ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Nak mari sebenar-benar takwa dengan ilmu. Ya. Kalau kita duduk rumah saja, sekadar baca Quran semata-mata, solat semata-mata, tanpa kita belajar mendalam tentang ilmu agama, tentang apa sebab Allah Ta'ala suruh perintah kita buat sesuatu, maka dia tidak akan melahirkan sebenar-benar takwa kepada Allah. Sehingga ada orang yang bersembahyang, pada paginya bersembahyang, bila keluar daripada masjid, dia boleh curi selipar orang. Tadi dia angkat takbir bersama imam, mengaminkan doa bersama imam, keluar daripada pagar masjid, lalu jawab dia pun piwi. Sebab apa? Sebab tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Kerana dia tidak ada ilmu. Ilmulah tunjang kepada takwa yang sebenar. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita ataupun perkongsian kita tentang
kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan belajar kitab ni berkongsi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab ni, melahirkan rasa cinta sayang kita kepada Nabi SAW. Hari ni bab yang ke-33. Bab Rasulullah SAW menggunakan minyak wangi. Jadi Nabi kita SAW terkenal dengan seorang insan yang sangat suka akan minyak wangi, suka dengan bau yang wangi. Dan diriwayatkan bahawa minyak wangi ini sentiasa berada di sisi dia. Walaupun tubuh Nabi kita sendiri ni wangi dah, tak serupa kita ni. Disebut dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim, menyebutkan bahawa keringat Nabi SAW, peluh Nabi SAW ni bau wangi, bukan serupa kita. Tapi tetap Nabi SAW menyukai wangi-wangian, minyak wangi itu sendiri. Walaupun tu peluh Nabi SAW sendiri itu wangi. Imam Ahmad dia pernah riwayatkan, riwayat apa? Kata daripada Anas, dari Anas. Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya an-nisaa wa at-tayyib. Hubbiba ilayya an-nisaa wa at-tib. Tib ini minyak wangi. Wa ju'ila qurratu 'aini fi as-salah. Dari Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dibuat, aku diciptakan ataupun ditabiatkan mencintai beberapa hal dunia, benda dunia. Nabi SAW juga seorang bashar, kita kata manusia biasa, yang ada benda yang Nabi SAW cinta, tapi bukan Nabi menjadikan benda itu maksud hidup. Jadi apa yang Nabi suka tu? Hubbiba ilayya nisa, iaitu kaum wanita, at-tib, dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah, dan penyejuk hatiku ada dalam solat. Bila dengar hadis ni, oh patut Nabi ni kau ramai pun suka perempuan. Jangan salah faham. Hadis ni Nabi SAW sebut menyukai wanita kerana apa? Saat ketika itu, pada zaman Nabi SAW ketika berada di Mekah, orang rasa aib bila dapat anak wanita, anak perempuan. Jadi Nabi SAW nak menunjukkan bahawa agama ni tidak melihat kepada jantina. Dapat anak perempuan ke, anak lelaki ke, itu semua amanah yang dipertanggungjawabkan atas ibu bapa untuk mendidik mereka. Bahkan jika mereka berdidik dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dengan penuh ilmu, dengan penuh kasih sayang, maka anak-anak tadi boleh menjadi penyebab dia untuk masuk syurga. Jadi Nabi sebab tu Nabi sebut, Nabi suka kepada wanita, nak menunjukkan bahawa supaya orang Arab, supaya orang Mekah waktu tu, tak kisah dapat anak lelaki ke anak perempuan, itulah rezeki aku, itulah tanggungjawab aku, itulah amanah yang dipikul atas belakang aku. Jadi jangan kawan salah faham, Nabi patut ni kau zaman dah. Nabi ada tujuan tertentu. Dan Nabi suka minyak wangi, dan penyejuk nanti Nabi adalah dalam solat. Dan ada riwayat sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa minyak wangi terbaik adalah al-misk. Dia apa dia tu? Kasturi ya. Misk ni kasturi. Minyak wangi kasturi. Dan kasturi ni dia bau lembut sikit Kalau out dia kerah sikit. Ya dah betul dah orang kata. Kalau kasturi dia bau dia halus gitu. Betul kedok tak tahu kan. Kau rajin timbal. Tapi orang sebut gitulah, bila bau kasturi ni dia bau lembut. Kalau
diibaratkan minyak wangi ke apa. Minyak wangi yang moden ni ocean, bau laut. Dia bau gitu laut. Di laut tak bau gitu pun. Habis sebut ocean lah biasa. Kalau bau lembut-lembut gitu. Jadi Nabi suka yang lembut-lembut, bau lembut gitu, bau lembut lah istilah kita kan, bau lembut, bau ringan gitu. Bukan bau kuat kan. Minyak wangi tu kuat bau, jauh berbau dah. Kan tahu kan? Tahu dah tak cerita ni. Lembut dengan keras lagu mana disebutkan dalam Al-Jami' karya penulis kitab yang lainnya. Ana Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabut bil misk. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik minyak wangi adalah al-misk. Ini kasturi. Sebaik-baik minyak wangi adalah kasturi. Seterusnya, haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubair qala haddatsana Syaiban an Abdullah bin Al-Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Muhammad bin Rafi' dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Abu Ahmad Az-Zubairi bercerita kepada kami. Ia berkata, Syaiban bercerita kepada kami. Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW memiliki sukkah yang biasa beliau gunakan untuk memakai minyak wangi. Sukkah ni kau lihat? Sukkah ni sukkah kafur kafur sukkatun. Sukkah ni adalah bekas minyak wangi, khusus untuk minyak wangi. Ada yang berbuat daripada tanah liat. Wallahualam ada kat tembaga. Cuma bila Ustaz cek gambarnya, kebanyakan sukat tu ni daripada tanah liat. Macam orang panggil apa? Payah kan? Betul tak? Payah tanah liat ni. Kerah. Dibubuh minyak wangi dalam tu. Nak bagi tahu benda bahawa Nabi SAW ni suka sangat minyak wangi ni sampai dia sediakan bekas untuk dia bawa sentiasa. Mana nak suruh dalam keadaan wangi semua. Setengah daripada kita ni mula-mula pagi tu wangi ya, lepas mandi tu wangi. Patutlah ke tengah hari bau busuk pun halah beralah je lah. Nak semayang ke nak gapo. Tak, Nabi SAW sentiasa berada di sisi dia minyak wangi. Nabi ni, kita tahu Nabi insan yang zuhud. Seorang yang tidak bermegah-megah dengan dunia dia. Tapi perkara-perkara yang akan menyebabkan orang senang duduk berada di sisi dia, dia akan orang panggil bersungguh. Kalau kita nak boleh duit raya ni kan, 300, 400, ada boleh dapat 1000, ada dapat 2000 ni, apa salah kita beli minyak wangi yang mahal? Untuk apa? Untuk orang selesa dengan kita. Bila orang selesa dengan kita, seronok dengan kita, boleh pahala tak kita agak-agak? Boleh ya, kita senangkan orang. Jadi sebab tu ni tujuan kita belajar kita ni. Itu tujuan kita belajar bab ni. Kita nak suruh jadi orang yang ikut sebagaimana Nabi SAW sentiasa berada dengan keadaan wangi. Ya, orang panggil contohlah kalau gimana semua tak ada nak semayang, tiba-tiba ada minyak wangi di sisi. Sembuhlah minyak wangi supaya orang selesa semayang tepi kita. Tak terganggu ibadah dia. Boleh Dennis? Faham tak? Ya, hadis seterusnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Azrat bin Thabit an Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Abdul Rahman bin Mahdi bercerita kepada kami, ia berkata, Azrah bin Thabit bercerita kepada kami dari Sumamah bin Abdullah, ia berkata, Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas berkata, sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi. Jadi Anas ni cerita ni, Anas
Dia tak pernah tolak orang beri minyak wangi. Tapi kalau minyak wangi tu 3, 10, 4, 10 ringgit agak-agak minyak wangi terbang ke mana. Beli minyak wangi pasar malam tu harga borong-borong 5, 10 ringgit. Sekali-sekali bubuh Allah. Bukan tu rebah tu bang ni pala. Tengok juga minyak wangi ke mana kalau tengok minyak wangi tak nanti kau mahal sangat. Yang apa, yang botol kecil, yang roll tu biasanya berapa ringgit? 10 ringgit, 15 ringgit. So hak tu pun okey dah, cuma dia tak tahan lama bau dia kan. Maknanya wangi lah. Ni hak borong tu biasa kan, kalau orang balik Mekah dia nak bagi minyak wangi, dia beli hak yang 5 botol 10 ringgit tu contohlah. Siapa tak tahu tak pergi Mekah. Cuma bila kita pakai, penipuan tu duduk lah tu kat. Dia pakai tutup pula pintu kereta pasal ekor. Cek kita sebab tak berkualiti lah maknanya minyak wangi ni kalau bui kita tak tolak tapi orang yang nak bui tu tengok sikit minyak wangi tu betul tak minyak wangi. Takutnya guna campuran-campuran Gabriel pun tak tahu. Cuma sunnahnya Nabi SAW dia tak pernah tolak. Bila bagi minyak wangi dia akan terima. Tapi kita setengah kita ni pakai minyak wangi sebelah kawan kita susu tak berbagi, takut habis, cepat habis. Ni betul. Minyak wangi mahal. Sembun tu dalam bilik ni bang wanginya ada tak ada. Mana tahu tak ingat letak mana ni. Kedekutnya kita. Sifat kedekut ni bukan sifat orang mukmin lah. Ya betul, bakar bau lembut. Sebab tu dia kata Nabi SAW suka bau misk, bau kasturi, yang bau lembut. Kisah seterusnya. Hadis seterusnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qal haddatsana ibn Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddul wasaidu wad-duhnu wal-laban. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Fudaik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Jundub dari ayahnya dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak patut ditolak iaitu minyak, bantah-bantah dan minyak dan susu. Sabda Nabi SAW 3 hal yang patut ditolak, maksudnya ada 3 hal, ada 3 perkara yang jika seorang diberi hadiah dengannya maka ia tidak patut menolaknya. Pertama sekali iaitu bantal, makna orang beri kepada kita untuk kita bersandar, untuk kita duduk. Lagi kita tak perlu tolak, makna seorang selayan suruh duduk dengan dia, suruh berehat di sisi dia, di rumah dia, kita tak perlu tolak. Kita panggil menjaga hati tetamu kita. Tamu rajak mari, kita mari rumah dia kan, lama tak mari, lama dah tak jumpa, dia berkata mari duduk, duduk nyengging mata, baring sekejap, kita raikan. Tengoklah kalau bini dia duduk luar, takkan kita nak baring. Tapi kita jaga hati orang yang mengajak kita. Ni agama ajar kita. Jangan kita buat sombong. Dia akan beri kesan lah. Adakah sebab rumah aku sempit? Adakah sebab rumah aku miskin? Dia akan menyebabkan orang berasa hati. Agama ni ajar untuk kita senang ke hati manusia, orang lain. Bila kita, kalau orang bagi kita bersungguh, alhamdulillah boleh duduk baring sekejap, lega rasa. Sedap batal demo, pong sikit-sikit ni. Orang pun suka, pandai dia ni saing, pandai dia kawan kita. Jangan pula kita pergi minta. Kawan mari berdemo minta kata sedia batal kot, kawan tidur. Duduk lalu ni hak dia sedia. Dia tu tak bersungguh nak ambil ni, pergi beli tu batal ni untuk kita tidur. Tunggu sebentar. Demo lama mari, lama dah tak hari jalan mahal kawan nak pergi beli batal.
Dia tu, oh tak payah. Tak payah tu dalam hati nak lah kan. Orang tak boleh kena duduk sini. Dah tunggu lah. Kita tunggu sekejap. Mana dia bersungguh. Kita raikan dia. Jangan siapa hari rasa ada dia. Oh, metalah rumah aku buruk. Metalah dia kaya lah ni. Dia beringat. Kadang-kadang kita tak ada niat gitu pun. Betul tak? Tak ada niat pun. Kita memang mungkin tak nak nyusah ke dia apa semua tak. Kalau di sedia kita duduk. Lepas tu minyak lah, maksudnya minyak wangi. Minyak wangi tidak layak untuk kita tolak. Tapi macam saya sebut lah, orang kalau nak beri minyak wangi tu pun pastikanlah minyak wangi yang dia beri tu yang sepatutnya. Kalau dia sendiri tak boleh bau, tiba-tiba beri ke orang, tak kena lagi tu. Lepas tu susu. Dan susu ni telah dijelaskan dalam hadis-hadis dalam bab sebelum ni lah. Kerana apa? Kerana susu ni ada kelebihan berbanding makanan lain dari sudut kesihatan dan sebagainya. Hadis seterusnya, hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan anil Jurairi عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Daud Al-Hafari bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Al-Jariri, dari Abu Nadrah, dari seseorang, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minyak wangi kaum lelaki adalah yang aromanya kuat, baunya kuat, tetapi warnanya pudar. Dan minyak wangi kaum wanita adalah warna yang terang dan aromanya, baunya lemah. Bau tak kuat lah, bau tak kuat. Bau lembut lagi kita sebut misku kasturi, tapi bau dia berbau nak bau. Hilangkan, orang panggil apa? Hilangkan tiap hangit dia, orang kata. Iyalah, lelaki kuat sama je busuk belaka. Betul tak? Sekadar untuk menutup bau dia, macam panggil deodoran yang tak kuat tu, boleh lah. Sekadar apa orang lalu, Allah, bau cicak apa mana ni, contoh lah kata. Tak apalah sabar gitu. Sekadar menutup bau busuk badan tu. Tapi buat ada hari ni, mana apa hari ni? Kita duduk bawa motor tengah malam ni, tiba-tiba bau wangi. Tu pagi mari mana pula ni? Penangga mari mana pula ni, tiba-tiba bau wangi. Dia tak punya motor ke belakang. Allah. 3 tiang duk belakang tu bau tu. Oh, yang gini tak ada bau Allah. Allah. Kata ingat kau hati mana? Kalau lagu ni tak boleh buat menantu dah weh. Sebab ada khusus larangan daripada Nabi SAW. Jadi minyak wangi orang lelaki ni, warna dia lembut. Macam kasturi. Biasa kasturi warna apa? Dia kasturi. Warna putih warna transparent biasanya. Warna tak terang tapi bau kuat. Orang puan pula minyak wangi dia warna terang, tapi nak suruh bau dia sekadar menutup busuk badan dia sahaja. Dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, wanita mana-mana yang terkena ataupun bagi menyalakan bukhur rumah dia, bila kita bakar bukhur tu kan, keluar asap, betul? Asap tu bila kena badan kita, automatik badan kita tu bau wangi jugalah. Kalau bukhur jenis kuat tu, biasa bukhur kuat belakang, bila kena badan kita tu, asap-asap tu bau dia kuat. Maka dia tidak boleh hadis solat isyak
di akhir waktunya bersama kami. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi SAW tegahlah bab ni. Sebab wanita ni sifat dia adalah dilindungi, bukan untuk ditayangkan. Orang hari ni jadikan wanita tu untuk ditayangkan. Wanita tu sebagai penarik. Nak ngepek kereta, nak iklankan kereta, mesti ada orang buat. Kadang-kadang kita tengok kereta mula-mula tak tertarik pun, balik lagi. Betul, muka surat yang seterusnya ada puan, tengok mula depan. Comel kat kereta dia. Padahal sebab perempuan tadi. Perempuan pada akhir zaman ni diniaga. Ni mana-mana kalau di Terengganu kita ni lah. Kerana kita ni tak hanya sebab perempuan yang iklan kena pakai tudung. Tapi adakah boleh sebenarnya? Tak boleh juga. Walaupun berpakai tudung sekalipun. Sebab perempuan bukan untuk ditayang. Dia permata yang berharga. Tak ada orang permata tu tengah jalan gitu. Tu comel tu permata. Dia tengok. Hilang kau kan? Betul tak? Jadi bila benda berharga, kita kena tutup. Tak boleh nak ditayang-tayangkan. Ni besar billboard muka. Besar mulia merah molek. Ke mana dah? Dah. Dia kata, Terengganu, Kelantan tak apa, Islami. Sebab apa? Tak boleh. Tak kira lah. Pakai tudung kau tak pakai tudung kau, perempuan bukan untuk ditayangkan. Lagu mana nak buat? Kita tengok syariat, suruh gapa, kita ejah biar jadi ikut pasal syariat lah. Kata-kata, lepas tu nak ngeping warna, shampoo kalau tak ada orang puan. Orang puan je pakai shampoo untuk anti dandruff ni. Apa orang lelaki tak ada, kau pergi momok, ada juga kan. Ambil amal apa tak apa, jadi model. Ramai juga beli rasa. Muka ada nur kuat semaya tahajud juga. Contoh. Lepas tu orang nak beli warna baju dalam, seluar dalam kalau puan tak jadi model. Kerja bukan nak suruh pakai dua depan dia kali nak orang kecari, tak hati kau kena tayang dulu. Pakok ni saya bawa ni dia. Tengok nak macam orang KL tu kan. Orang lebih KL kat ya Allah. Pergi pasar raya, mall-mall dia. Nak tutup warna mata. Nak tutup warna. Besar apa depan tu. Dengar tak pakai baju pun ada. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kesamaan kita dan beri taufik kepada pemimpin kita untuk melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah apa? Para ulama menyatakan karamah yang paling agung di akhir zaman, Ustaz sebut, adalah seorang pemuda yang boleh menundukkan pandangannya. Dalam saat kita duduk dalam keadaan yang orang panggil dunia secara terbuka. Depan ayah juga, ni buka TV ada iklan shampoo. Astagfirullah. Bebek lalu ni. Tu kalau dia cakap astagfirullah. Sejuk anak ayah, bahagia ayah. Allah untung tadarus hikmah. Urut dada. Tak nyesal lah tadarus hikmah. Kok telefon, cari semula iklan apa tadi. Saya ingat. La haula wala quwwata illa billah. Suka-suka dia buat ke gua nak? Buat ke? Aduh, alhamdulillah kalau dak kan. Maknanya dari hikmah lain lah tu. Mana dah tadi? Jadi kita kena ingatlah, kena pesan ke setakat mana kita mampulah. Sebagaimana saya sebut, kita ni tetap anak lah. Kalau ibu kita pakai minyak wangi kuat, kita cakap dengan baik. Adam kan Adam pula contoh. Mak Adam tak gitu. Tak kenal mak dia. Budak-budak lain lah. Ataupun mak saudara kita ke. Kata saya kan belajar dari hikmah. Mak saya atas itu.
Ustaz dari Kemah kata ada hadis Nabi SAW larang perempuan pakai minyak wangi, sebab kira pakai minyak wangi lalu orang bau tertarik dengan bau dia dikira sebagai pezina. Ibaratlah bukan pezina sungguh. Sebab dia pezina ni dia sifat dia apa? Merayu untuk orang mari kepada dia. Jadi orang pakai minyak wangi ni bila dia bau wangi, orang tertarik pada tengok kepada dia. Sebab tu diibarat sebagai pezina. Dan Nabi SAW sebut gitu supaya ancaman keras. Jangan benda anggap benda main-main. Kalau Nabi kata tak boleh, dosa haram, dia kata tengok Tino pun dosa juga, dia kata Jadi Nabi buat perbandingan yang keras. Dia sebagai seorang penzina, maknanya suruh manusia takut, apa takut, bukan benda main-main. Akan minyak wangi sangat ni. Lawan ni dekat tu ngapin macam-macam minyak wangi dalam TikTok tu. Ni kalau awak pakar ni 10 boya bagi tengok kau. Bukan boya laut tu, boya darat. Kalau boya kata dalam sungai tu, pusing juga, dia tak beli dulu lagi. Kalau bakar-bakar boya atas sungai tu naik. Boya sungai Pasimina tu naik. Sungai Kemamang ni naik. Tak belilah. Tapi kalau dia kata boya mana? Boya darat. Beli 10, kita beli 10. Dahsyat hari ni. Sebab masing-masing hari ni nak suruh manusia tertarik kepada dia. Ni bala lah ke zaman. Sedangkan bau bakhur tadi, bakhur tu bukan apa kita salat di baju kita, tapi bau kesan, bau asap tu pun Nabi SAW tak benarkan untuk mari solat isyak. Seterusnya, haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail bin Ibrahim an al-Jurair an Abi Nadrah an al-Tufawi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bimakna. Ali bin Hujr bercerita kepada kami yang berkata Ismail bin Ibrahim memberitahu kami dari Al-Jariri, dari Abu Nadrah, dari At-Tufawi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan kami semua dengan hadisnya. Hadis berkurang tadi. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Hujaj as-Sawab an Hanan an Abi Usman an-Nahdi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. Muhammad bin Khalifah dan Amr bin Ali bercerita kepada kami, keduanya berkata Yazid bin Zurai bercerita kepada kami, ia berkata Hajjaj as-Sawwaf bercerita kepada kami dari Hanan, dari Abu Usman an-Nahdi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian diberi raihan, maka hendaknya ia tidak menolaknya. Soalnya raihan itu keluar dari syurga. Abu Isa berkata, kami tidak mengetahui Hanan mempunyai hadis lain. Hadis ni riwayat amal ini 356 nombor 253. Perawinya makbul, hadisnya tidak boleh jadi hujjah kecuali ada tabi'. Hadis yang menguatkan dari jalan yang sama. Jadi hadis ni dhaif, tidak ada peguat di hadis ni. Kalau ada peguat baru boleh diterima. Kalau perawi sebab apa? Hanan al-Asadi ni sebab perawi bernama Hanan al-Asadi. Namun raihan tu memang orang panggil apa? Pohon lah. Pokok yang digunakan untuk buat wangian. Cuma hak keluar daripada syurga tu, tu dhaif lah. Pokok raihan tu memang ada lah, memang wangi, pokok tu wangi. Cuma hak lafaz keluar daripada syurga, raihan tu keluar daripada syurga, hadis tu hadis yang dhaif. Kalau keluar daripada syurga tak berkali tak, pakai tepek situ lah kita. Sebab benda dalam syurga ni dia berlipat ganda. Kalau atas dunia ni kita kata minyak wangi paling wangi ke boleh,
kasturi hijau putih kau apa semua tu. Kalau kata raihan tu daripada syurga, oh mestilah tak boleh challenge lah maknanya. Sedangkan apa yang daripada syurga ni kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah terlintas di fikiran kita. Tapi tiba-tiba, apa tak boleh cerita? Tu pokok raihan tu daripada syurga, mesti kita boleh buat perbandingan. Jadi sebab itulah hadis ni matan dia dhaif. Dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'urida 'alaihi raihanun fala yarudhu fa innahu khafiful mahmil tib rih. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditawarkan dengan raihan maka naknya tidak menolaknya, sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan aromanya harum. Ini hadis yang dalam Sahih Muslim. Jadi pokok raihan ni dia tak berat, tapi bau dia harum, sangat harum. Jadi tak membebankan. Kalau orang nak bagi, boleh sangat kita nak bawa. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya secara marfu', man 'urida 'alaihi tibun fala yaruddah fa innahu tibur rih khafiful mahmal. Barang siapa yang ditawari minyak wangi maka naknya tidak menolaknya, sungguhnya minyak wangi itu aromanya harum dan ringan di bau. Bahkan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengamuk dalam mazhab Syafi'i, dia kata makruh orang yang menolak wangian raihan. Mana makruh? Tak ada benda-benda. Kalau kita terima boleh pahala. Rugi. Pahala dapat, lepas tu wangi pun dapat. Siapa dia tolak tu maknanya dia tak berapa nak cerdik mana lah. Bahasa mudahnya gitu. Kecuali bagi orang yang mungkin dia ada alergi dia. Kalau bau raihan mampu lalu, mati lalu contohlah. Bau raihan apa pasal? Walau raihan jauh hidup. Sedar semula. Itu tak apalah, kata Imam Nawawi. Tapi kalau ya tak ada benda-benda saja nak sombong dia tak mahu terima. Sedangkan Nabi SAW tak ada lah. Nabi SAW ni orang yang jauh daripada sifat sombong. Tapi bila ditawar dengan minyak wangi, Nabi akan terima. Bahkan Nabi arah pula kalau siapa ditawar dengan raihan, maka diterima. Sungguhnya raihan tu ringan, tak menyusahkan, mudah nak bawa dan baunya tu harum. Dan ini juga terpakailah kepada contohlah. Kalau kita ni ditawarkan duit, orang nak bagi duit kita. Orang tu tengok, awak belajar tahfiz ke? Saya belajar tahfiz. Mana pasal minat? Ni saya nak bagi kau RM10. Tambah. Saya tak nak duit ni. Duit ni semua dunia belaka. Saya nak akhirat je. Tu tak cerdik lah panggil. Saja orang nak bagi kerana kita belajar agama. Tak terima. Tu sombong lah. Tapi kalau orang nak panggil solat jenazah, panggil solat jenazah, kita pun dulu yang kita tanya, berapa ringgit bayar? RM5. Oh, RM5 orang tak gila ni. Oh, siapa nak bawa van pergi sana, berapa dah minyak? Minyak mahal ni. Tahu-tahu minyak DC pula. Mahal. Mana boleh setakat RM5. Kalau lagu tu tak apa pula. Kalau lagu tu kita ke depan dulu, pergi sembahyang jenazah. Orang berkata, duit tak ada nak sedia lagi. Tak. Ajrum minallah. Kita mengharapkan pahala daripada Allah. Sebab tu fardu kifayah. Allah yang nak sediakan pahala untuk kita. Apa kita tak ambuh? Apa kita nak tolak? Sembahyang pula Allah Ta'ala bagi, siapa solat jenazah pula, Allah Ta'ala bagi satu kiraat. Satu kiraat besar mana? Besar gunung Uhud. Nak banding dengan RM10, RM15 orang mendapat RM20, RM30, RM50. Tak padang. Orang beri RM50. Mujur aku mari semai jenazah sini, RM50 bayar. Agak-agak ada tak pahala pada Allah. Sedangkan tak ada, itu tanggungjawab kita. hadis seterusnya, hadis terakhir dalam bab ni. Haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala haddatsana abi an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah uridtu baina yaday Umar bin al-Khattab
فألقى جرير رضاعه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر القوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. Hadis ni kita tak baca lah sebab hadis ni dia panggil dhaif jiddan. Tak boleh nak berpegang kepada hadis ni dan orang panggil tak dijadikan hujah hadis ni. Okey, ada rasa lagi Syak apa? Syak dah ni. Syak dah. Jadi gitulah untuk kalau Ustaz sambung ni aku tak tambah pula. Alhamdulillah kita dah habis bab 33 bab Rasulullah menggunakan minyak wangi dan mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada hadis yang kita baca untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan di kesempatan ini juga bagaimana kita sebut, esok kita akan laksanakan puasa sunat Syawal lah, puasa last kita lah. Adakah kita raya esok? Tak, raya tu lah hari raya Aidilfitri itulah. Cumanya bagi kita, masyarakat kita raya lah ni. Tapi kita buat sambutan esok bukan atas dasar kita habis puasa 6. Takut pula bimbang lagi balik lagi habis Darul Hikmah. Setiap kali habis puasa 6 buat rumah terbuka. Sebab apa? Sebab habis puasa 6 dah. Yang mengarut gitu. Kita buat kebetulan kita nak raikan sepatutnya lah. Sepatutnya biasa budaya Darul Hikmah ni mudir akan buat sambutan panggil rumah terbuka lah Darul Hikmah bila pendaftaran pelajar balik cuti daripada cuti raya baru ni. Tapi mudir ni dia bercuti juga, jauh juga kampung dia. Pelajar siapa dah, dia tak siapa lagi. Sakut jeng lama juga, sakut jeng baru ni 9 jam setengah. 9 jam setengah. Biasa mari ke Mama ni 3 jam setengah je. 3 jam setengah kalau tak berhenti 3 jam setengah. Baru ni berhenti sekejap je 9 jam setengah. Okey dah lagi lah berbanding tahun lepas. Berbanding tahun lepas bertolak pukul 9 malam. Bukan bertolak 9 malam, bertolak pagi petang lagi. 9 malam sampai dekat Besuk. 8 pagi esok baru sampai Mama. Dia punya jauh ni. Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang 11 jam ni. 11 jam kena. Daripada 3 jam setengah. Jadi kalau kerana tak dapat buat baru ni, jadi sebab itulah kita tangguh kepada esok. Kita buat esok. Jadi tak ikut salah faham lah. Maknanya lepas ni puasa 6 kita buat sambutan raya. Dan memang ada budaya masyarakat kita, biasa hari kedua dia puasa, hari ketujuh dia habis puasa tu dia akan sambut raya tu dekat kubur. Sedangkan kubur ni bukan perayaan. Kubur ni untuk ingat kepada kematian. Kita bukan ingat kepada orang mati. Orang mati tu kita nak kena ingat hari-hari. Sebab kita nak doa dia. Kalau nak pergi kubur tu baru ingat dia, zalim kita. Sepatutnya kita doa ke mak ayah kita ni hari-hari. Hari-hari kita kena ingat. Tiba-tiba nak ingat ke mak ayah kita, pergi kubur dulu. Buat sambutan raya, ingat dah. Ada kesalahan ziarah? Tak salah pun. Nabi SAW ziarah kubur mak dia tu. Ziarah. Tapi kita tak mahu pergi ziarah tu semata-mata kerana ni ingat ke mak ayah. Sedangkan ingat ke mak ayah yang nak meninggal dunia ni setiap hari dalam solat kita, dalam doa kita. Tak putus-putus. Sekali-sekala balik daripada balik kampung jarang-jarang pergi kubur, ziarah kubur. Jadi jelaslah, insya-Allah lah sebelumnya Ustaz akan terang esok lah dalam perjumpaan dengan mak ayah esok insya-Allah. Jadi mempunyai yang terbaik daripada Allah yang lemah daripada kelemahan Ustaz sendiri.
mudah-mudahan kita semualah ustaz sendiri boleh beramal dengan apa yang ustaz ajar ini. Sebab kita masing-masing semua berusaha untuk jadi orang baik, untuk jadi orang yang Allah Ta'ala redha. Bukan bermakna nak suruh ajar ni semua orang ni suruh jadi baik. Kita sendiri nak kena jadi baik. Jadi wallahu alam, qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.